Label Ahmad Samsuri bodoh dan tak cekap. PAS Selangor minta KJ cermin diri. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Naib Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Faizuddin Muhammad Zai, membalas kritikan bekas Ketua Pemuda UMNO, Airi Jamaluddin Abu Bakar, yang sebelum ini menempelak seorang individu dipercayai merujuk kepada Naib Presiden PAS, Datuk Seri dari Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai stupid and incompetent. Dalam kenyataannya, Muhammad Faizuddin menekankan pencapaian dari Ahmad Samsuri yang menurutnya membuktikan kredibiliti dan keberkesanan pemimpin muda tersebut dalam arena politik negeri Terengganu, cermin diri sebelum melabel orang lain. Kepada Bro KJ yang telah kalah kepada Ramanan dalam PRU 15 yang lalu. Orang yang kamu kata stupid and incompetent, ini adalah orang pertama yang telah berjaya mengekalkan kemenangan penggal kedua buat PAS di Terengganu, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada Rabu. Aeronautical engineer yang kamu kata stupid and incompetent ini telah berjaya sapu bersih 32-0 di kerusi DUN di negeri Terengganu. PRU 15 yang lalu. Aeronautical engineer yang kamu kata stupid and incompetent ini telah berjaya meningkatkan majoriti dengan jumlah luar biasa dalam PRK Kemaman yang lalu, dan sekaligus mengekalkan dominasi 8-0 di Parlimen Terengganu. Aeronautical engineer yang kamu kata stupid and incompetent ini adalah daripada parti PAS, parti yang paling ramai ahli parlimen di Dewan Rakyat, Parlimen. Aeronautical engineer yang kamu kata stupid and incompetent ini adalah pengerusi PN, bakat baharu, muda dan segar yang dipilih oleh PN untuk berdepan PRU 16. Tak seperti gabungan politik lain yang masih mengekalkan orang lama memimpin. Jangan lupa, PN juga telah berjaya mendapatkan 4 negeri dan mengukuhkan kedudukan di Perak, Pahang dan Selangor. Dalam PRU 15 lalu, ujarnya, Bro KJ, strategi yang terbaik adalah untuk menang, bukan sekadar untuk loud and shine di media sosial. Politik kami adalah bersama dan untuk kebaikan rakyat, bukan untuk jadi hiburan kepada rakyat dengan karya-karya retorik politik. Untuk makluman Bro KJ, politik serang peribadi ni dah lapuk. Rakyat dah tak makan, jelas Muhammad Faizuddin.